selamat datang ke Taman Laut Pulau Tioman. Jom kita eksplorasi keunikan Taman Laut Pulau Tioman. Anda semua mesti dah tak sabar nak tahu kan keunikan Taman Laut? Apa tunggu lagi? Jom! Sebelum itu, di manakah letaknya Taman Laut Pulau Tioman? Ianya terletak di Kampung Tekik, Pulau Tioman, Pahang. Pulau Tioman adalah pulau terbesar di dalam gugusan 9 buah pulau-pulau yang membentuk Taman Laut Pahang atau dikenali juga sebagai Taman Laut Tioman. Nak tahu tak? Taman Laut Pulau Tioman dirasmikan pada tahun 1978. Ia ditubuhkan dengan tujuan untuk melindungi dan memelihara ekosistem marin di sekitar Pulau Tioman, termasuk terumbu karang, ikan-ikan dan spesies laut lain yang sangat bernilai dari segi ekologi dan ekonomi. Sebelum kita pergi ke Taman Laut Pulau Tioman, apa kata kita ke pusat Taman Laut bagi melihat pameran ikan, terumbu karang dan hidupan lautan. Pusat Taman Laut ini telah dirasmikan oleh Yang Bahagia Haji Abdul Jamal bin Maidin, Ketua Pengarah Jabatan Taman Laut Malaysia pada 10 Oktober 2010. Pusat Taman Laut dibuka setiap hari bermula dari 8 pagi hingga 1 tengah hari dan kemudian 2 petang sehingga 5 petang. Manakala pada hari Jumaat ia dibuka dari jam 8 pagi hingga 12 suku tengah hari dan kemudian dibuka semula pada 2.45 petang sehingga 5 petang. Terdapat 2 aras pameran di pusat Taman Laut ini. Aras 1 menempatkan spesimen karang yang sebenar dengan pelbagai warna seperti merah, kuning, ungu dan lain-lain. Manakala pada aras 2 terdapat pameran pelbagai hidupan laut seperti siput, gamat, ikan buntal dan lain-lain. Terdapat juga anatomi jerung yang membolehkan pengunjung melihat badan jerung. Selain itu, terdapat pameran ikan hiu, jerung dan pari kerbau. Terdapat juga spesies terancam seperti dugong, dolfin, penyu laut dan tapak Sulaiman mahkota berdiri. Taman Laut terbuka untuk kunjungan orang ramai dari 8 pagi hingga 5 petang. Setiap kemasukan warga negara ke Taman Laut Pulau Tioman hanya perlu membayar serendah RM2 bagi kanak-kanak dan RM5 bagi dewasa. Manakala sekiranya anda bukan warga negara, anda perlu membayar sebanyak RM15 bagi kanak-kanak dan RM30 bagi dewasa. Untuk pengetahuan semua, Taman Laut Pulau Tioman telah digazetkan pada tahun 1994 di bawah Akta Taman Laut 1985. Kawasan ini diisytiharkan sebagai kawasan perlindungan yang dihaskan untuk tujuan pemuliharaan biodiversiti marine. Penggazetan ini bertujuan untuk melindungi dan memelihara ekosistem marine serta mempromosikan aktiviti pelancongan yang mesra alam di kawasan tersebut. Uniknya Taman Laut Pulau Tioman ini, ia terkenal dengan keindahan terumbu karang dan hidupan lain yang menarik perhatian penyelam dan pelancong dari seluruh dunia. Taman Laut bukan sekadar tarikan pelancong, malahan ia adalah rumah bagi ribuan spesies hidupan laut yang sensitif terhadap perubahan alam sekitar. Keunikan Taman Laut, ia memiliki kepelbagaian biologi dengan terdapatnya pelbagai spesies marin termasuk ikan berwarna-warni seperti ikan badut, ikan kakatua, ikan rama-rama dan lain-lain. Selain itu, Taman Laut juga kaya dengan pelbagai jenis terumbu karang dan turut didiami penyu laut. Taman Laut juga berperanan sebagai kawasan perlindungan bagi spesies-spesies terancam seperti penyu laut yang kembali ke pantai untuk bertelur serta spesies-spesies lain yang memerlukan perlindungan daripada ancaman manusia. Bukan itu sahaja, uniknya Taman Laut ia menyediakan perlindungan alam yang berfungsi sebagai penghalang terhadap hakisan pantai,
Terumbu karang sebagai pelindung semula jadi dan karang membantu keseimbangan ekosistem marin seterusnya menyokong kesihatan pantai dan pesisiran. Keunikan taman laut seterusnya, ia menjadi pusat pendidikan bagi pemeliharaan dan penyelidikan dan meningkatkan kesedaran komuniti tentang pentingnya ekosistem laut. Dari aspek pelancongan, taman laut sangat-sangat penting terutamanya kepada yang berkonsepkan alam semula jadi pelancongan. Para pelancong berpeluang menikmati keindahan alam secara langsung. Aktiviti seperti snorkeling dan selam scuba membawa mereka mendekati kehidupan marin yang mempesonakan. Taman Laut Pulau Tioman juga menawarkan beberapa lokasi menyelam terbaik di Malaysia seperti Coral Island dan Tiger Reef. Air yang jernih memudahkan anda melihat keindahan bawah laut. Nak tahu satu tips menarik tentang Taman Laut Pulau Tioman? Musim terbaik snorkeling dan selam scuba di Taman Laut Pulau Tioman adalah antara bulan Mac hingga Oktober dengan cuaca yang lebih stabil dan laut yang lebih tenang. Selain snorkeling dan menyelam, anda juga boleh menikmati aktiviti lain seperti bermain di tepi pantai dan menikmati makanan dan minuman hasil jualan kedai berdekatan. Terdapat kemudahan-kemudahan awam berdekatan taman laut seperti tandas awam, surau dan juga tempat berehat. Turut disediakan berdekatan taman laut kedai yang menyediakan sewaan jaket keselamatan dan peralatan untuk snorkeling. Terdapat beberapa peraturan ketika anda berada di taman laut. Peraturan pertama, jangan merosakkan atau mengambil terumbu karang. Peraturan kedua, jangan membunuh atau menangkap hidupan laut. Peraturan ketiga, jangan membawa bahan kimia atau bahan berbahaya. Peraturan keempat, jangan membuang sampah sembarangan. Peraturan kelima, jangan menggunakan pancing atau jala secara haram. Peraturan keenam, jangan mengambil batu karang atau cengkerang laut. Marilah kita bersama-sama memelihara dan menghargai keajaiban alam semula jadi ini agar ia kekal terjaga untuk masa depan. Dengan gabungan usaha perlindungan dan amalan ekopelancongan yang bertanggungjawab, kita dapat terus menikmati keindahan taman laut ini. Taman laut khazanah alam yang perlu dijaga demi kelestarian masa depan kita semua. Terima kasih kerana menonton video ini. Semoga ia dapat memberikan pengetahuan dan maklumat khususnya kepada anda semua.